Pokok balak usah ditebang. Pertandingan ini dimulakan sekarang. Wah, Kuali bermula dengan jurus memotong bawang yang hebat. Kuasa elemental. Boboiboy kuasa lima. Korang tahu tugas masing-masing kan? Mulakan sekarang. Wah, Boboiboy pula berpecah 5. Ya, satu strategi yang bijak lagi kreatif. Pisau pemotong harita. Gempa-gempa. Aku nak kena buat apa ya? Oh, kau belum ada tugas. Kau buat air lah. Air? Senang je tu. Serahkan pada aku. Masa memasak kini tinggal hanya 20 minit saja lagi. Hah? 20 minit? Halilintar, laju sikit. Kita dah ketinggalan. Belahan Halilintar! Dengan api biru ini, tom yum aku akan jadi lebih sedap dari punyamu. Jangan yakin sangat. Kau mungkin ada api biru, tapi kita orang ada bunga kantai. Boboiboy, jangan lupa letak garam tau. Hah? Ish, kau ni. Kalau letak semua, masinlah nanti. Pak sini. Apa yang Kuali buat tu? Wah, hebat betul. Kau Kuali. Wait, kau sokong siapa sebenarnya? Mestilah sokong Boboiboy. Teknik memasak kau tak menarik langsung, Kuali. Sedapnya bau. Kenapa macam terlebih pedas je ni? Santan. Kita lupa masukkan santan. Air santan. Sempat ke tak nak siap ni? Aku rasa api dapur ni tak cukup kuat. Biar aku tolong. Tunggu, Blaze! Semburan api! Dah terbakar. Alamak. Kita kena padamkan cepat. Is. Beginilah kalau yang masak banyak chefnya. Memang tak menanglah nampaknya. Cobot, masuk sekarang. Api! Ish, kurang ni. Ais bamaku! Habislah. Nampaknya dapur Boboiboy bukan saja tak berasap, malah dah beku. Kalahlah kita. Mengaku kalah sajalah, Boboiboy. Teleporter? Jangan risau, Boboiboy. Kita orang ada kat sini. Tu apa? Memasak ni bukan saja perlukan ilmu, tapi perlukan kesabaran dan azam yang tinggi. Kalau tak, memang tak jadi. Tapi dah tak boleh nak buat apa-apa pun ni. Jomlah kita balik, Ocobot. Gurau je. Boleh lagi tu. Atuk ni kalau masak terlebih masin, atuk tambah air. Kalau terlebih pedas, atuk tambah gula. Kita boleh ubah ikut cita rasa kita. Dan memasak ni boleh beramai-ramai, tetapi mesti ada kerjasama dan satu sahaja kepalanya. Bak kata pepatah Jawa, too many cooks spoil the broth.
Sejak bila orang jauh cakap orang putih? Faham? Baiklah. Boy dah faham. Terima kasih, Tok Abah. Korang faham kan? Faham. Serahkan pada kita orang. Bagus. Mulakan sekarang. Masa tinggal 5 minit saja lagi. Dan Kuali sudah mula menghidangkan tom yam ciptaannya. Teruskan, Boy. Jangan kalah dengan Kuali tu. Haba pencai. Kuasa elemental. Boy kuasa 2. Elemental fusion. Boy Frost Fire. Wah! Boy guna kuasa fusion. Semburan panas bagus. Pemanasan optimal. Gaulan serasi. Nampaknya Boy mengejutkan semua orang dengan penggunaan kuasa yang optimum dan efisien. Anak murid saya tu. #Dunkling. Masa hanya tinggal 1 minit. 10 saat saja lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masa pun dah tamat. Sampai juga siap. Terbaiklah, Boy. Tahniah buat kedua-dua peserta. Dan sekarang, saya persilakan Kuali untuk ke meja juri. Saya persembahkan Tom Yum Galaxy. 4 bahan digabungkan dalam satu masakan. Dijamin terbang sampai ke bintang. Wah, sedap betul. Elemen dari 4 bahan telah berjaya kamu satukan. Rasa yang cukup kompleks dan terperinci. Terima kasih, tuan-tuan juri yang arif lagi bijaksana. Tapi, macam ada benda yang kurang lagi. Sekarang, tiba giliran Boy pula untuk ke meja juri. Saya persembahkan Tom Yum Fusion Tok Abah. Selamat menjamu selera ya. Nampak simple, tapi rasanya boleh tahan. Dari mana kamu belajar masak tom yum ni? Oh, dari atuk saya, Tok Abah. Resepi keluarga turun-temurun. Tom yum yang agak unik. Tak pernah lagi aku rasa tom yum sebegini rupa. Terima kasih. Apa pendapat kau, Kasa? Masing-masing ada kelebihan. Rasanya boleh menang ke tak ni? Boy dah lakukan yang terbaik dah tu. Setelah berbincang, kami berdua telah pun mencapai kata putus. Buah langsat, buah strawberry. Keputusannya adalah Sari. Sari? Mungkin. Aku gagal. Tak mungkin. Nanti dulu. Aku cuma kata seri. Aku tak kata pun gagal. Apa kata kalau kita campurkan kedua-dua tom yum ni? Ha? Boleh ke macam tu? Bolehlah. Dia kan juri. Daun sirih, daun kari. Ni
dia tom yang ku cari. Dua-dua hidangan ni memang ada kekurangan. Tapi ia jadi hidangan yang lengkap apabila digabungkan. Tahniah! Betul ke ni, Tuan Guru? Betul. Kuali, kamu berhajat untuk mewarisi segala ilmu masakan dariku. Aku hadiahkan buku resepi aku ni untuk kamu. Nah. Terima kasih. Saya akan belajar semua resepi ini sampai saya jadi chef yang terkemuka. Dan kamu pula, aku hadiahkan benih okwan ni. Tanamlah dan jaga baik-baik. Terima kasih, Tuan Guru Gaharum. Tahniah, Boboiboy. Hebat juga kamu masak tadi. Terima kasih. Tapi taklah sehebat kau. Tom Yam Sakti, nama diberi. Kamu berdua nampak serasi. Tak, Pops, belum ada chef lagi. Apa kata jemputlah si Kuali? Bagus juga cadangan itu. Boleh aku masak sedap-sedap semasa kalian jalankan misi. Wah, tapak dapat ahli baru. Tak sia-sia kita kena belasah dengan Boboiboy. Aku ingin minta maaf pada kalian atas semua perbuatanku. Dek, ingat boleh minta maaf macam tu je ke? Teruk kapal agak sefek kau kerjakan. Walaupun memang dah teruk dan buruk. Budak ni. Aku terlalu ingin mengejar cita-cita sampai aku gunakan kalian untuk kepentingan diri sendiri. Maafin aku ya, teman-teman. Tak apalah. Kau dan Boboiboy pun terdapat juga apa yang korang nak, kan? Betul tuh. Beruntung betul aku dapat mewarisi buku berharga ini. Macam-macam ilmu ada di dalam nih. Apa kata aku masak nasi goreng spesial Galaxy? Letak telur mata 2 biji. Boleh-boleh? Maaf diterima. Bila kau nak mula masak untuk makan tengah hari ni? Buat apa masak? Kita kenduri tom yam lah. Atuk pun dah tak sabar nak rasa tom yam kamu ni. Boleh. Jom, Kuali. Sedapnya. Terbaik.